Assalamualaikum. Kita dekat area Cangkak Jering. Bawa Nana datang dengan Boy ada kerja dekat KL, so Nana stay kat rumah mak. Kita nak jalan. Wah, dia beli sayur tu, dia tak tahu sekejap lagi aku nak jalan jauh tu. Aku tak tahu dapat capture ke tak lagu dia, tapi memang best. Ting. Oh, alhamdulillah rezeki dapat sampai. Ada Kuala Duha. Tapi aku tengah nak pergi Taman Kucing. Sedang di dalam gelaran yang seru. Trip bas saja ke masjid. Gila, dah macam pergi buat umrah. Mak kata bukan Taman Kucing, Taman Kunc. Gelora yang sama, senandungkan lagu cinta melulu. Mungkin aku benar-benar melayu. Sedikit manis kata, katakan yang tak biasa. Sedikit dari warna yang sedang berbunga. Oh, dia, aku sama, tahu ceritanya. Sedang di dalam gelora yang seru. Dia, aku sadar, rindu mengakui. Senang di dalam gelora yang sama. Terlihat dari mata anda. Kita macam ada jemaah umrah ya. Mana jemaah umrah? Berapa ramai grup? Aku buat selamba lalu macam ni. Ustaz. Nak cakap ramai tak ramai, tengok semua berebut. Semua, ni semua tengah-tengah ni. Wah, semua tengah-tengah dah. Dia dah buat kelompok. Dia dah buat grup-grup dia ya. Mo. Ni kedai makan mana kita pergi ni? Cari meja dulu lah. Kalau tak ada meja kita bergerak lah. Cari kedai lain lah. Ramai ni. Kedai makan kampung namanya. Dapat meja. Berusaha sikit. Gaya-gaya macam kita selalu pergi ACDC. Meja begini kita target. Ramai gila weh kedai ni. Lauk dia banyak tadi. Dia sebabkan huru-hara, diorang tak nak bagi laluan kat aku kat sana tadi. Aku tak sempat nak ambil. Kalau dia ni, dia ambil order air. Tengok tu. Nak nikah jumpa Tok Kadi. Nak perbaik laptop mai tang ni. Nampak tengok sini punya marketing bagus kot. Kat mana? Dekat area sini. Kita nak pergi parti. Now kita berhenti dekat Masjid Abdullah Fahim. Solat dulu sebelum kita pergi parti. Diorang ada buat pasal-pasal solar weh. Pasal-pasal solar. One thing aku suka masjid ni, setiap kali aku datang mesti akan ada event. Mau dia sedap bai. Aku suka. Diorang senang sini buat event. Alhamdulillah payah sampai. Jadi sekarang tu. Adakah buah-buah ini terbaik?